Syami? Kenapa ni? Minta maaf ya, Cik Laila, saya datang ni mengejut. Tapi ini penting. Bermulanya rasa cinta pandang pertama, semua sempurna hakikatnya, indah kabar dari rupa. Akhirnya kau jatuh ke tanah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan perempuan, Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS merupakan satu pendekatan oleh kerajaan yang mahu membawa rakyat ke arah pembudayaan hidup sihat. Carilah ruang dan peluang untuk melakukan saringan kesihatan, melakukan aktiviti fizikal, mengamalkan pengambilan makanan yang sihat dan selamat, menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran, seterusnya mengubah tingkah laku ke arah kesihatan yang lebih baik. Ayuh kita sama-sama mengamalkan dan semarakkan pembudayaan hidup sihat demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasihati atau memberi pesan kepada anak-anak mempunyai pelbagai pendekatan yang berbeza mengikut peredaran masa dan perkembangan mereka. Peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk jati diri anak-anak agar mereka mampu menanam kesedaran dalam diri secara total dalam setiap perkara. Dan memberikan impak kepada kepribadian mereka apabila mereka sudah semakin dewasa dan matang dalam berfikir. Menyampaikan pesanan atau memberi peringatan tidak perlu dengan cara mendesak, memaksa ataupun menghukum. Didiklah mereka dengan kaedah yang lebih berkesan dengan kasih sayang untuk membuka minda mereka menerima teguran tersebut. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli.
Polis, Imigresen, Kastam dan SPRM dalam rada yang di-Pertuan Agong perangi rasuah. Di-highlightkan masalah pelajar-pelajar sekolah membawa vape ke sekolah. Jualan vape tanpa kebenaran terutama kepada pelajar makin berleluasa. Cecair dan peranti hampir RM9 juta dirampas dalam operasi berskala besar. Juga, nyaris maut, kereta dinaiki dua pensyarah UiTM Shah Alam dihempak pokok tumbang. Mangsa cedera dirawat di zon kritikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis, Imigresen, Kastam dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu antara agensi kerajaan dalam pemantauan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bagi memerangi rasuah dalam perkhidmatan awam. Baginda menyifatkan rasuah sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan tidak akan diterima sama sekali dalam pentadbiran negara.